Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadanil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Shadaqallahul azim. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillahi ma syaa Allah la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin dan muslimat, para hadirin, hadirat, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan insya-Allah kita yang hadir, kita yang berada, kita yang duduk pada malam ini mudah-mudahan berada di dalam naungan rahmat, kasih sayang dan keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, pada malam ini kita memanjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan izin serta kurnianya dapat sama-sama kita duduk, dapat sama-sama kita berkumpul, dapat sama-sama kita berhimpun pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati pertemuan kita. Kita nak sambung pengajian kita pada muka surat 43, keterangan. Kita masih bicarakan di dalam hadis ke-16, mencintai Al-Quran, membaca, mengajar dan beramal dengan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu hafizahullah. Melihat Al-Quran adalah ibadah, membacanya adalah ibadah, mengajarkannya ibadah, dan memahaminya juga adalah ibadah. Yang pertama, Al-Quran ni hebatnya Pak Long, tengok pun dapat pahala. Yang kata Al-Quran ni tak payah duk buat benda lain, tengok saja dapat pahala Al-Quran. Tapi jangan duk kira duk pediah pahala tengok saja, baca haram dah. Dia kata tak apa, Ustaz beli 4 buah dekat rumah tu, tak dekat atas mari tu tengok. Dia kata aduk kira kedarah pahala subsidi lagu tu mampu belum. Hidup ni, kalau hidup ni kira akhirat dengan dunia ni duk kira kedarah subsidi mampu belum, mampu.
Sebab tu Al-Quran yang pertama tengok dapat pahala. Melihat Al-Quran adalah pahala. Sama dengan melihat Kaabah. Kita pergi ke Mekah, kita pergi ke Masjidil Haram, habiskan masa i'tikaf dalam masjid. Habis hang tak larat nak buat apa? Hang tengok Kaabah. Nak tawaf kot dah tak larat, dia kata tak payah hari ni Ustaz, go out. Go. Hari ni dia kata goat menyerang, tak buat apa. Quran nak baca apa lagu mana Ustaz? Baru baca Iqra 3. Nakah, dia duk kira nakah ya. Hak lain dia tak apa baca nakah tu nikah belum. Dia duk kira nakah, pimai nakah, pimai nakah. Dia kata nak baca, dia kata bukan nak mengeja Iqra 3 dalam Masjid Haram, malu ngak Ustaz, malu dia kata. Baca buat apa? Dia kata tak apa Ustaz, tak boleh buat apa pun tengok Kaabah. Dia kata duduk dalam Masjidil Haram tengok Kaabah. Boleh? Kira okey lah tu Pak Long. Kira okey dah tu. Ni Al-Quran. Punya hebatnya Al-Quran, hang tengok hang dapat pahala. Yang kedua, membacanya ibadat. Baca ibadat, tengok ibadat, baca ibadat. Mengajarkannya ibadat dan memahaminya juga adalah ibadat. Tengok, baca, faham, beramal. Ulama berkata, jika kita ingin berbicara dengan Allah, maka dirikan salat. Ni ulama berkata, siapa yang nak berbicara dengan Allah, sembahyang. Jika dan jika kita ingin Allah Ta'ala berbicara dengan kita, maka bacalah Al-Quran. Kalau kita nak bercakap dengan Allah, kita sembahyang dan doa, kita bermunajat kepada dia. Dan kalau kita nak dia berbicara dengan kita, baca Al-Quran. Tok Syekh kita abang, baca Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi SAW yang berkekalan hingga hari kiamat. Rahsia dan keajaibannya dirasai oleh manusia sepanjang zaman apabila kitab ini terus-menerus dikaji dengan kajian-kajian ilmiah. Amat malang jika ibu bapa yang membiarkan anaknya tidak pandai membaca Al-Quran. Sebaliknya mereka bersusah payah menghantar anak mereka ke pusat-pusat tuition untuk belajar bahasa Inggeris, matematik, sains dan sebagainya. Mereka sanggup membayar yuran yang agak mahal. Bahkan jika mereka gagal dalam mata pelajaran itu, mereka sampai menangis kesedihan. Ni realiti mak bapak. Kata pengarang kitab kita, sayangnya mak bapak daripada dulu sampai lah, kalau anak mereka tak boleh baca Quran, mereka tak susah hati. Kadang-kadang dia sanggup pergi hantar tuition ni Pak Long, satu mata pelajaran sebulan tengah 200. Tu kira lekeh lah tu. Ada yang ambil private teacher, cikgu persendirian, main mengajar anak di rumah, sekali main 100. Seminggu 2 kali 200, kali dengan 4 tak ke 800 belum sanggup. Tapi bila pergi hantar anak pergi mengaji Al-Quran, RM50 sebulan pun haram tak bayar. Ada tak orang panggil lagu ni? Ada. Bermatang pau ni ada 4 orang Batang Jangguih ni. Saya cek dah, anak Qaryah Majid Batang Jangguih ada 4 orang lagu ni. Dulu ada 6, mampu pergi 2 tinggal 4. RM50 pun tak larat nak bayar. Hantar anak pergi mengaji, RM50 pun tak larat bayar. Sedangkan tanggungjawab nak mengajar Al-Quran kepada anak-anak ni, tanggungjawab siapa? Cuba abang mai. Tanggungjawab siapa? Tanggungjawab mak bapak. Bila hang minta tolong orang, tolong laksanakan tanggungjawab hang tak boleh mengajar Al-Quran dekat anak hang. Hang minta ustaz-ustazah ni tolong mengajar dekat anak hang. Hang tak boleh bayar ke? RM50 dia kata ni pun ustaz, RM50 ni pun kategori dia ustaz menjual ayat-ayat Allah. Tengkorak pak hang. Nah ni.
Saya ni pasal lah ada tauliah belum. Kalau tak ada tauliah saya sebut dah. Kepala bapak bidah ada tauliah. Tak boleh lah. Tukar bahasa yang agak rendah. Tengkorak pak hang. Punya korang aja. Dia pergi hantar anak dia mengaji. Bayangkan kelas pengajian tu. Lepas buka kelas. Bukan nak mengajar anak hang bawah pokok pukul 5 tu kot. Boleh mengajar Quran bawah pokok pukul 5. Dia ada bangunan, dia sewa bangunan nak mengajar. Lepas tu buh aircon. Mau tak buh aircon, anak hang peluh buh aircon. Nak mengajar seorang tak dan dia ambil lah seorang lagi ke 2 orang lagi ke. Mai tolong mengajar anak hang. RM50 dia cek sebulan. RM50 itulah nak bagi bedeng minyak motor cikgu-cikgu yang mai mengajar anak dia. RM50 itulah nak bayar elektrik aircon tu. RM50 itulah nak bayar sewa kepada bangunan tu. Besar ke balok? Ni hampir ambil guru mai mengajar dekat rumah hang. Modal minyak lah. 100 sekali mai. Sekali mai 100. Ada tak bangsa ni? RM50 untuk ajak anak dia Quran. Dia berkira nak mampu. Kalau hang ni jenis susah, tak apa. Kalau dia susah, tak ada apa dia main habaq ustaz. Saya nak terus terang kat ustaz, anak saya ni tak boleh baca Quran. Saya nak mengajar pun saya bodoh ustaz. Nak buat lagu mana? Saya nak bayar, saya tak ada duit. Ni saya main hantar ni, betul-betul nak minta ustaz tolong. Tolong ajak anak saya sampai boleh Al-Quran. Kita ajak. Sebab yang susah. Ni telefon Pak Long. Kilang tak ada awak keluar di tempoh dah. Keluarnya model baru beli. Keluarnya model baru beli. Ada tak jenis lagu tu? Telefon dia lagi mahal pada ustaz duk mengajar anak dia tu. Ustaz duk mengajar tu Allah. Kadang-kadang nak telefon bini dia dapat kat bini orang. Telefon tu punya gelong. Dia tekan nombor tu, nombor bini dia. Hak angkat bini orang. Duk halo, halo. Dia kata ni awak suara lagu lain. Tengok-tengok tak sampai kat bini, sampai kat pondan. Duk halo, halo. Anak dia hak tak bayar yuran tu. Hak yang main mengaji ni, anak murid. Pak dia tak bayar yuran. Telefon anak tu lagi mahal pada telefon ustaz ni. Kadang-kadang Pak Long ni ustaz ni macam ada pengalaman. Ni cerita pengalaman. Yuran tak bayar, tapi dia duk post story ni. Dalam sosial media ni dia duk bubuh. Dalam sosial media ni gambar. Pi restoran mewah-mewah. Pi berjalan. Hak baru ni sanggup katnya. Dia pun sanggup juga. Petang marin dia duk sembang. Cerita haknya ni sembang. Sembang dengan Datuk Pak Long ni, dia ni memang kaki haknya kan. Dia punya kaki tak kaki haknya ni. Sampai tahap ada satu lorong kot haknya tu, depa bubuh lorong tu nama dia. Nak habaq dia punya kaki tak kaki orang tua ni. Saya tanya dia, "Jana Pak Long, tenggelam habis?" Dia kata, "Saya ni ustaz, kedai nak tenggelam apa mampu pergi kat depa lah. Kereta nak tenggelam nampak bumbung. Tapi hak adik-beradik saya hak duduk urut kaki tu duduk mana?" Dia kata. "Kok tenggelam pergi sekali ni. Hak duduk pisau kaki duduk urut no adik-beradik dia." Dia kata. Saya kata adik-beradik. Dia kata adik-beradik kena kok nak tak kena kok mana. Tapi dia duduk panggil abang. Kena adik-beradik dia duduk panggil abang. Dia kata saya ni nak telefon kedutaan Malaysia. So cek tak duduk urut kaki tu ada lagi ke? Dengan yang bah bawa sekali ke? Ni balik-balik. Tak mau bayar yuran. Kita fikirlah ustaz-ustazah ni dia tolong pelepah dah tanggungjawab kita. Bukannya banyak mana Pak Long, ustaz-ustazah duk buka kelas pengajian Iqra, pengajian qiraati, duk mengajar Quran. Bukan banyak mana pun depa duk ambil ni. RM40, RM50, RM30 bayarlah. Depa tolong pelepah tanggungjawab kita. Depa tolong bantu kita ni nak melaksanakan tanggungjawab kita ni. Tapi orang tak hargai Al-Quran.
Saya bagi contoh mudah macam ni lah. Tuan-tuan nak mudah faham. Tuan-tuan ni pun bukan boleh bagi contoh berat-berat. Pak Long ni lena lagu tu. Dia tak belum. Tak ada bagi contoh lena dah. Tambah bagi contoh berat. Dia saya bagi contoh lagu ni. Birthday kita. Birthday kita. Bila orang bagi hadiah kat kita, kita teruja tak? Birthday kita ni orang bagi hadiah kat kita. Kita teruja tak tuan-tuan? Teruja. 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 Ni saya cadang kat tuan-tuan ni. Ustaz-ustaz duk main duk mengajak gambar duk keluar kot TV tu tadi ni. Appreciate lah ustaz-ustaz tu, bukan saya tau. Yang lama-lama lagi duk mengajak. Tuan-tuan jadi jawatan kuasa masjid ni ada tak tuan-tuan tahu ni? Ni bulan ni ustaz mana punya birthday? Bulan depan kek RM50 sebulan. Bajet lah RM30. Tak ada kek pun tuan-tuan masak lah pulut kuning. Habis ustaz ni mengajak, Assalamualaikum ustaz. Selamat menyambut birthday lah. Happy birthday to you. Ni adalah kami beli kek. Kek pun bukan beli sebiji, satu slice tu dah. Sebab apa? Ustaz ni pun kencing manis tinggi dah. Dia bagi upah sebiji kat dia. Pergi belilah dekat mana pun Pak Long. Order lah online ke apa ke. Satu slice tu dah. Jangan duk bagi sebiji. Ustaz ni pun kencing manis tinggi. Hargai ustaz-ustaz ni memang mengajak. Hargai. Selalu saya kata dekat orang masjid. Dan malam ni saya nak kata kat tuan-tuan. Ada di kalangan kita ni kadang-kadang tuan-tuan pernah kaji tak ustaz-ustaz ada main mengajak dekat masjid tuan-tuan ni? Lama mana perjalanan mereka setiap kali nak main mengajak? Tuan-tuan tahu tak? Ni kadang-kadang ada masjid ni yang saya habaq betul. Saya ni kalau orang tak peringat saya kata kuliah, saya tak main dah. Ustaz Pozi kita ni sehari sebelum dia akan hantar. Kalau tak ada siapa peringat, saya tak main mengajak tuan-tuan ni. Bukan masjid ni lah, ada 2-3 masjid. Kata jemaah duk tunggu ustaz tak main. Mereka kata ustaz tak main. Dah tak habaq pun kata main. Oh ustaz main lah lagi kami kata tak payah nak main. Ustaz main. Amboi. Berat sangat apa nak peringat. Kita nak pergi Pak Long, kita jauh Pak Long weh. Sehari kita main sekat jalan ke apa ke, lepas telefon, kita telefon. Hari ni ada? Oh tak ada ustaz tu yang kami tak peringat. Pula dah. Ingat aku nak main ni dekat ke? Ustaz-ustaz lain nak main? Tak ada. Tak hargai tuan-tuan. Mana-mana kita pergi ceramah pun, mereka akan tanya ustaz duk tak mana ada ustaz keluar rumah. Dia tanya waktu kita nak main kat dia. Kita balik tu tak ada biji mata nak telefon. Ustaz sampai dah ke? Selamat dah ke sampai? Alhamdulillah selamat. Ada apa-apa kok jalan ustaz telefon? Tak ada. Batu haduk jaga jawatan kuasa, haduk jaga bahagian kuliah-kuliah ni. Cuba hampir melawat tengok rumah ustaz-ustaz. Biar tahu setiap ustaz ada main mengajak dekat masjid kita ni, jauh mana perjalanan tu? Jauh mana perjalanan mereka main? Kadang-kadang dia berkira. Kira dengan ustaz-ustaz ni berkira. Kira jauh mana? Ada kita pernah pergi jalan tengok rumah ustaz. Keadaan ustaz tu hidup dia lagu mana? Dia duk main mengajak masjid kita duk bayang kat dia tengah 200, 120 cukup ke? Dia pi dia balik minyak banyak mana? Dia nak balik jual ustaz pibuh minyak tentu guna AC saya. Haram tak semua? Tak. Pi tengok keadaan dia, bini dia kerja apa, dia duk belak. Tuan-tuan, saya nak cerita satu pengalaman saya nak cerita. Dulu kan ada sekali kuat kuasa ni lah. Dia kuat kuasa Jabatan Agama, kuat kuasa tentang tauliah. Masa awal-awal dulu ni. Alhamdulillah. Jabatan Agama pun banyak permudahkan urusan tauliah para asatizah kita ni. Saya ucapkan jutaan terima kasih lah mewakili
asatizah kita ni, saya ucap jutaan terima kasih pada pihak Jabatan Agama Islam Pulau Pinang yang mempermudahkan urusan berkaitan dengan tauliah asatizah kita ni. Awal-awal dulu ni masa kuat kuasa tu, sebelum nak selaras ke apa, saya balik mengajak. Saya bukan balik mengajak, saya nak pi mengajak tak boleh, jam teruk. Saya nak pi ke Batu Feringgi, masa tu ada perayaan apa tau, lepas duk belarak jam. Tengok-tengok dalam apa nama map ni, nak sampai sana masa tu lebih kurang 9.20 orang dah nak balik, siapa nak dengar kuliah. Saya telefon masjid ni, macam mana? Dia berkata tak apa Ustaz, nak buat lagu memang jam. Dia kata jam di sini pun jam. Dia berkata kita tangguh, tak apa. Saya pun on the way balik. Saya on the way balik, saya berhenti makan dekat Sungai Dua tu. Satu kedai saya makan di Sungai Dua. Saya sampai dekat kedai tu pun lebih kurang 8 suku, 8.20. Tak ada masuk Aisyah lagi. Mai satu ustaz ni, dia satu orang ni saya tak tahu kata dia ustaz. Dia mai tegur saya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz mai mana? Saya kata mai daripada ni lah, nak pergi mengajak. Tak boleh, oh, ada kuliah malam ni ada. Dia kata, Ustaz tauliah apa ada? Alhamdulillah lah. Dia kata, ana pun duk mengajak juga. Oh, dia kata Ustaz duk mengajak apa? Dia kata mengajak lah, duk mengajak kelas-kelas kuliah ni, tapi dia duk mengajak Quran tajwid. Dia duk mengajak Quran tajwid ni lah. Adalah dia kata 1 bulan lebih kurang dalam 15-12 malam ana duk mengajak jugalah Quran tajwid, dan kadang-kadang ada mana-mana masjid yang ustaz-ustaz tak boleh pergi mengajak tu, ana pergi ganti-ganti dia betul lah. Oh, betul ni saya tanya dia, Ustaz tak ada kuliah? Dia kata tak ada tauliah, semua masjid stop. Oh. Saya kata Ustaz duk buat kerja apa lagi lain pada duk mengajak? Tak ada Ustaz, yang tu je lah pendapatan. Ustaz nak berapa orang? Dia habaq 2 ke 3 orang anak. Isteri tak kerja. Kalau tak salah ingatan saya lah, mak duk sakit ke mak dia ke mak mentua duk sakit, duduk dengan dia. Duk belah juga. Mak duk sakit ke ayah duk sakit. Saya ingat lagu tu lah. Cuma ni dia ni tanggungjawab anak duk kena belah mak pak sakit. Pendapatan tak ada. Lepas tu saya kata, ni Ustaz macam mana? Ni kuliah apa tak ada? Dia kata ni duk fikir tengok. Dia kata duk bincang-bincang dengan bini, mungkin nak jual nasi lemak kot pagi-pagi tu kot tepi jalan. Tuan-tuan, ni alhamdulillah lah dia boleh mengajak lah. Terima kasih dah Jabatan Agama yang permudah. Tuan-tuan bayang tengok, ada orang masjid yang pergi duk tengok keadaan hidup ustaz ni lagu mana, susahnya lagu mana, sakitnya lagu mana. Tak ada. Termasuk dengan ustaz-ustaz yang duk mengajak anak tuan-tuan Al-Quran. Kadang-kadang orang tak menghargai Al-Quran, agama ni tuan-tuan. Orang tak pernah hargai. Jadi saya katakan tadi contoh Al-Quran. Kita birthday, tuan-tuan birthday, orang bagi hadiah dekat tuan-tuan birthday. Bagi hadiah dekat Pak Long birthday. Yang pertama dia bagi telefon, handphone baru. Harga taklah mahal, RM7,000 lah. Tak boleh lipat tu. Anak yang pertama nak abah, senang abah nak tengok internet, abah nak tengok ustaz-ustaz ceramah tu. Pak dia pun pegang. Alhamdulillah lah. Ni berapa ribu ni? Abah, RM1 saya tak cukup. Kalau cukup RM1, RM7,000. Tu dia. Allah abah pakailah. Handphone abah pun gelong dah. Slide hari ni esok baru naik. Ni kami beli hak baru kat abah ni. Tak dan slide dia naik dah. Tu dia. Tengok. Besar. Mak dia kata lagi senang lah pak hang nak tengok joget-joget tu. Download Quran tapi haram tak pernah buka. Hak dia duk tekan hak lain. Terima kasih cum. Ya Allah. Terima kasihlah beli ke abah handphone baru. Anak nombor 2 bagi Quran.
Anak nombor 2, hadiah dia apa dia? Quran. Ni apa? Hadiah untuk apa? Buka-buka. Quran. Hak duk ada pun banyak dah. Nampak? Nah, bagi Quran ni bahan balas kot majid bintang jangguih ke apa? Tak ada, tuan-tuan. Al-Quran. Orang pandang sebelah mata ya Quran ni. Sebab tu nak abang kata tuan-tuan, nilai Al-Quran dalam kehidupan tuan-tuan. Orang tak ambil peduli. Saya duk bagi contoh kerap dah. Surah Sajadah, surah Yasin. Tiap-tiap malam Jumaat duk baca. Yasin lama mana dah duk baca. Sajadah pagi Jumaat duk baca. Lama mana dah duk semayang belakang duk dengar. Haram tak apa. Sebab apa? Tak ambil pedulinya kita dengan Al-Quran. Tu dia kata, umat Islam mestilah berusaha. Usaha apa dia? Memahami isi kandungan Al-Quran. Kita orang Islam, kita umat Nabi SAW kena berusaha. Usaha apa dia? Memahami ajaran Al-Quran. Apa yang Al-Quran nak? Alangkah bahagianya jika kita dapat mengkhatam Al-Quran berserta tafsirannya. Saya cadangkan kepada tuan-tuan anak qaryah Masjid Permatang Jangguih. Saya cadang. Di rumah kita dan juga yang menonton kita punya kuliah kita malam ni yang tidak berada di masjid. Saya cadangkan setiap rumah orang Islam di Malaysia ni kena ada satu tafsir, nama dia Tafsir Pimpinan Ar-Rahman. Senang nak faham. Beli baklong harga RM5-60, bukannya tak boleh beli, rokok pun boleh beli. Beli ya RM5-60. Tafsir Pimpinan Ar-Rahman. Hak keluaran daripada Jabatan Perdana Menteri Malaysia ni. Yang dikarang oleh Allah Yarham Al-Allamah Al-Marhum Syekh Abdullah Basmih. Beli. Tak di rumah. Baca satu ayat, tengok dia punya terjemahan dan tafsiran dia. Yang mana tak faham, garis, mai kuliah maghrib, bawa kitab tu, habis kuliah panggil ustaz, tanya ustaz. Saya duk baca hak ni, saya tak apa nak faham. Macam mana ustaz? Ustaz tu mau baca lagu ni. Terang. Dia bukan semua tafsir hak terjemah ni kita boleh baca yang kita boleh faham, ada hak tak faham belum. Tak ada ambil lah tafsir hak berat-berat tu, tafsir Jalalain ke apa. Nama tafsir tu Jalalain. Pak Long baca jadi Jalalain. Orang nak suruh pergi Jalalain, Pak Long pergi Jalalain. Yang tu yang ustaz-ustaz apa boleh lah. Tafsir Jalalain, dua Jalaluddin. Yang karang, dua ulama yang karang. Beli tafsir Pimpinan Ar-Rahman tak di rumah. Mula Pak Long, umur tak nak ligan tak ada dah. Mula nak tunggu mengaji tafsir sampai habis ni bila? Tengok, kita baca surah Ar-Rahman, kita tahu apa yang surah tu nak. Dia habaq intisari ayat, dia habaq kandungan surah, ni nak bawa apa cerita apa. Dia rasa Pak Long. Mai umur ni Pak Long ni kena duk tengok kau tu dah. Hak natang-natang duk kelebek Allah ni kena kurang dah Pak Long weh. Hak natang dia kuih lama ni, dunia ni kuih lara. Kita yang kena pandai nak bawa hidup kita di dunia ni lagu mana. Tuan-tuan ni zaman-zaman ni teknologi apa semua ni tak main duk main AI pula, dia kalik. Dulu ni orang dulu ni dengan telefon ni dia tak apa nak kalut. Nak buat menatang apa dulu Pak Long. Hak seronok sikit pun dulu ni main game ulak tu. Main game ulak ni ingat tak game ulak? Terkedarah panjang. Pusing-pusing main dia terkedarah panjang. Ulak tu pun tak tahu duk mana dah lah ni. Keturunan dia pun tak ada dah. Asal main dia terbit pendek lah. Dia makan ceruk panjang. Hak tu yang dulu kita duk main. Lah tak ada dah Pak Long macam-macam. Mau tak pandai bawa dengan dunia lah ni Pak Long. Tak ada baca dah Quran. Faham? Ambil masa untuk memahami Al-Quran. Apabila kita melalui ayat rahmat, kita memohon rahmat daripada Allah. Kalau kita faham, baca-baca matang ayat rahmat, minta rahmat. Apabila kita melalui ayat azab, kita memohon perlindungan.
apabila kita melalui ayat tentang syurga, kita berdoa agar menjadi penghuni syurga. Dan apabila kita berjumpa ayat tentang neraka, kita berdoa agar selamat daripada api neraka. Dan apabila kita berjumpa ayat perintah untuk bertasbih, maka kita segera bertasbih. Begitulah seterusnya kita memberi respon dan berinteraksi dengan ayat yang kita baca. Hadis ke-17, memelihara anak yatim. An Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafil al-yatim fil jannati hakadha wa asyara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma, rawahu al-Bukhari. Artinya daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku dan penjaga anak yatim berada di dalam syurga seperti ini. Baginda mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah sambil merenggangkan sedikit antara keduanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Nabi kata, aku dengan orang yang duduk di dalam dunia ni, yang duduk atas muka bumi ni, yang mempedulikan anak yatim masa lepas hidup. Anak yatim ni duk ada sekeliling kita, Pak Long. Anak yatim. Sekali dia nak habaq yang kata anak yatim ni lagu mana? Yang kata anak yatim ni macam Pak Long umur 78 ni yatim lagi ke Pak Long? Umur 78 dah. Pak Long ni dikira, dia kata, ustaz mau ada zakat-zakat apa abang anak saya pun anak yatim. Pak Long ni anak yatim lagi kan? Segi kita tengok. Nabi kata, aku dengan orang yang jaga anak yatim. Anak yatim ialah anak yang kematian ayah ketika mereka masih kecil dan belum balik. Itu dia anak yatim. Anak yatim ni siapa dia? Seseorang yang kehilangan ayah ketika mereka masih kecil dan belum balik. Balik, tahu balik? Balik. Macam Pak Long ni bukan cakap balik, buluk dah Pak Long. Umur Pak Long ni bukan cakap balik, buluk dah. Dia duk kata saya pun anak yatim. Anak yatim ikut mana lah? Saya yatim tak? Nama dia yatim. Anak yang kehilangan ayah belum balik. Mereka hidup dalam keadaan dahagakan kasih sayang seorang ayah. Satu budak, kita tengok. Saya dulu ni sebelum saya ada anak, saya tengok orang yang kehilangan ayah, kita sedih. Balok air mata kita gugur. Keluar juga air mata ni. Tapi lepas kita menikah, kita berada anak, dia lain lagi suasana dan keadaan tu meruntun jiwa kita. Tu apa anak adik kita tu? Ada duduk di Johor ke mana tu? Sekelip mata itu kan. Ayah dia, mak dia dan adik-beradik dia hilang lagu tu ya. Meninggal, aksiden. Sekelip mata. Ujian. Kita duk rasa kita ni berat dah. Mereka lagi berat. Saya biasa cerita dalam ceramah saya. Ini saya cerita sekali lagi. Saya biasa satu ketika tu dijemput berceramah dekat satu masjid. Tajuk dia hikmah di sebalik ujian. Tajuk ceramah dia bagi tu, hikmah di sebalik ujian. Jadi saya sampai tu ceramah lepas Isya, saya sampai mayang maghrib berjamaah pada siap. Depa ajak saya masuk makan. Masuk duduk dekat meja saya tu adalah 3-4 orang. Saya pun tanya depa tajuk malam ni apa dia? Hikmah di sebalik ujian, Ustaz. Duduk ni saya tanya dekat meja saya ni, seorang. Saya tanya, dalam hidup ni takatlah ni ujian apa yang paling berat? Saya tanya mereka. Saya kata, abang, dalam hidup abang ni ujian apa yang paling berat? Saya tanya. Yang pertama, dia kata, saya ni teruk juga ujian saya, Ustaz. Apa dia abang? Ujian apa yang paling berat dalam hidup abang? Dia kata, Ustaz, saya ni biasa meniaga, biasa jadi jutawan dan biasa jatuh terduduk, kena lari luar negara. Saya duduk di Thailand, hilangkan diri.
Sebab hutang. Orang duduk minta, orang ni minta. Saya kena khianat, jatuh perniagaan. Saya lari duduk di Thailand. Saya bina balik kehidupan saya, berniaga saya apa. Sampai saya jadi jutawan balik di Thailand. Saya buat balik duit domai ke Malaysia. Saya balik masyarakat diri kat Malaysia. 2 tahun saya kena penjara. Settle masalah saya. Oi teruk Ustaz. Saya tinggal keluarga, saya tinggal. Dia duk cerita teruk. Saya kata teruk juga abang nak. Teruk. Saya tanya pula, anda buat doa? Haji ujian yang paling teruk apa dia? Saya ujian paling teruk, dia selak kain meja, dia tunjuk ke saya. Kaki dua-dua tak ada. Kudung. Dia accident, kaki dia dua-dua ni tak dapat diselamatkan. Potong. Dia kata, Ustaz, duk tahu langkah tak berjalan dia. Kaki kudung tahu langkah tak pergi. Kawan kita ni boleh juga lari, Ustaz, saya nak lari apa? Lagi orang tak suruh. Mandi atas. Torih. Torih. Ni torih nak pihak masjid setuju torih, torih. Dia kata, jalan. Saya tak ada beli apa. Kudung. Habis hidup saya Ustaz, kerja apa semua, saya kena pencen apa semua, elak apa semua. Dah tak ada apa Ustaz. Mujurlah anak-anak pun dah besar dah. Anak berapa orang je? Anak 2 orang. Mujurlah besar dah. Teruk dah je nak. Teruk. Dia boleh lari, saya tak boleh lari. Kaki tak ada. Saya tanya abang, nombor 3 abang, dalam hidup abang apa dia yang paling teruk hidup abang? Ustaz, saya hilang satu keluarga sekelip mata. Anak dan 4 orang bini saya. Aksiden, jatuh kereta langgaung, kereta meletup, mati kesemuanya. Saya dulu tentera, nak balik cuti raya dekat Kelantan. Isteri saya suruh balik dulu. Dia naik kereta Exora bersama dengan 4 orang anak saya. Pagi itu saya sempat lambai kepada mereka, saya pergi kerja, orang telefon. Kereta yang dinaiki oleh isteri dan anak-anak saya jatuh dalam gaung, meletup, aksiden, mati kesemuanya Ustaz. Saya hilang anak-anak dan isteri saya sekelip mata. 3 orang ni balong mana berat? Hak lari kerana jatuh berniaga tak berat. Hak kudung kaki 2 berat. Hak ni sekelip mata hilang isteri dan anak-anak lagi berat. Ujian kita balong. Dan ujian yang Allah Ta'ala bagi atas dunia ni pada kehilangan mak dan ayah sewaktu mereka masih kecil. Dua 3 malam lepas saya makan dekat Kepala Batas Al-Ustaz. Dia tak boleh pergi ceramah Jalan Putui. Pergi makan. 3 beradik duduk makan di belakang meja saya. 3 beradik. Yang tokek kedai tu kata, Ustaz, ni 3 orang anak yatim. Saya kata, jadi macam mana? Dia kata, mula Tok Wan mereka meninggal. Tok Wan mereka meninggal. Tok Wan budak-budak ni meninggal sakit. Selang 3 hari Tok Wan meninggal, Pak pula meninggal. Saya tanya ni yang sulung, umur apa? Umur 13 Ustaz. Dia kata 1. Ni, saya nombor 2. Umur apa? 11 tahun. Ni, umur 10 tahun. 3 beradik mai duduk makan. Duduk dengan siapa? Di rumah. Duduk dengan mak, dengan tok. Mak panggil tok mai jaga. Sebab mak pergi kerja apa semua, tak ada siapa nak jaga kami. Tengok Allah. Lama mana dah ayah meninggal. Baru sebulan, pak air mata jatuh. Sebulan ayah meninggal. Nak kata apa kat dia? Ayah sakit apa? Cimanih. Demi duk makan duk layak mata. Allah balong. Bayangkan kalau kita ada anak-anak, tu tempat anak kita balong. Sebab tu Nabi suruh kita dengan anak yatim ni, Nabi suruh kita jaga, Nabi suruh kita ambil berat, Nabi suruh kita prihatin dekat anak yatim. Sampai Nabi kata apa dia? Aku dengan anak orang yang bela anak yatim dalam syurga menjadi. Bukan dalam dunia, Nabi kata apa dong? Dalam syurga.
Ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha. Aku dengan orang yang dalam dunia menjaga anak yatim, memelihara anak yatim, dalam syurga macam ni Nabi. Sebab tu Nabi suruh kita ni dalam satu hadis, saya tak ingat dah, dalam kitab ni ada ni, kitab yang saya bawa. Nabi cerita hadis ni kita baca dekat Masjid Al-Amin bulan lepas. Kita baca dekat Masjid Al-Amin bulan lepas hadis ni. Nabi kata apa dia? Nabi kata, kalau tak silap saya, Nabi ajak kepada para sahabat amalan yang nak melembutkan hati. Nabi kata ni amalan untuk melembutkan hati. Nabi kata, apa dia amalan yang melembutkan hati ni? Yang pertama antaranya Nabi suruh usap kepala anak yatim. Bukan kepala mak dia apa, anak tu. Orang Metan Jangguih ni bila dengar anak yatim ni dia celapak juga. Dia nak pergi duk gosok kepala mak tu. Janda. Bukan kepala mak dia, kepala anak dia. Pak Long duk pergi duk usap kepala mak dia. Duk usap kepala mak dia. Pak Long 3/2 boleh kita. Tak boleh pahala, boleh 3/2. Yang kedua Nabi kata jamu mereka makan. Apa yang hampa makan, jamu dia makan. Prihatin kepada anak yatim. Apa yang dia makan, apa yang hampa makan, pastikan mereka makan. Ni kita ada anak-anak yatim keliling rumah ni balong. Kena tanya, budak ni mengaji dia lagu mana? Dia pergi sekolah tak? Mak dia kata tak pergi. Sebab apa tak pergi? Dia tak payah dia tanya cengih lagu tu. Ni pasal saya syarah. Orang ni dia bukan dia faham weh. Dia kata nak tanya pun cengih lagu tu. Ni aku bersyarah bodoh weh. Hang tanya lembutlah sikit. Siapa yang tak pergi mengaji? Duit tak ada. Awak tak bayar yuran ke? Tak bayar yuran, sekolah tak bagi mengaji. Kita kena tanggungjawab. Cuma nak besar bila kawan tu anak yatim, mak dia tu bermuda, Pak Long nak pergi tolong, suruh bini pergi. Tak payah Pak Long duk celapak. Suruh bini, abang bini nak pergi tengok tu. Anak-anak yatim tu. Apa yang tak cukup kita bantu. Hampirlah lagi kalau aku pergi hang jealous, orang fitnah. Bagi bini kita pergi. Kadang-kadang bukan bini kita tak mau tolong, kita ni lebih sangat. Rumah nak mampu anak-anak haram tak berdarah beras tak ada, dia bawa beras pergi rumah janda tu. Ni perangai ke Metan Jangguih. Mati dah hang tu pun. Ada buat kelakon lagu tu. Mati dah kena COVID itu ni. Bagi depa makan, tengok depa mengaji ke tak. Ni ambil tanya tengok anak dia tu, aku duk tengok, aku duk dengar depa kata sampai tak mengaji apa semua tu. Pilah tengok apa hak tak cukup mainlah kita ikhtiar tolong. Aku tak pilah. Aku tak mau lagi kalau aku nak pi buat baik orang duk fitnah aku. Lah hang pi. Orang nak kata apa ke hang? Baru bini kita pun semangat. Itulah bang, yuran dia ni pun tunggak banyak ribu juga. Berapa ribu tunggak? Dekat 3,000 tu dia tu. Tak apalah, jom kita pergi tengok ada sekolah tahfiz ustaz tu. Try tanya ustaz tu, tengok kok ustaz tu mau ambil anak yatim. Pergi. Usaha kita. Kita tak mampu nak bagi duit, tapi kita usaha. Keluarkan mereka daripada masalah. Ni anak yatim. Kena jaga. Sebab apa Nabi suruh jaga? Sebab Nabi tahu derita anak yatim tu macam mana. Sebab Nabi SAW, Nabi sendiri pun anak yatim. Anak yatim. Satu cerita. Kisah pagi raya Rasulullah SAW. Disebut ada satu hari raya Aidul Fitri. Aidul Fitri. Nabi SAW keluar daripada rumah dia. Nabi nak pergi ke masjid. Bila Nabi nak pergi ke masjid, Nabi tengok ada satu kawasan, satu tempat tu Nabi lintas nak pergi tu. Satu kawasan tu budak-budak duk bermain.
Nabi kan dengan budak-budak ni, lah Pak Long, Nabi Muhammad ni dengan budak-budak, dia penyayang. Bukan lagu kita cengih nak membuih. Dah lah cengih nak membuih, tak ketahuan hala pula cengih. Tu yang budak meluat. Mai masjid dia tengok budak tu macam. Budak-budak Pak Long, dia tengok budak tu. Tengok. Budak tu pun tengok balik. Dia tengok. Hang yang tengok dulu budak tu. Budak tu pun tengok balik. Tengok. Budak-budak baru gaya mai dekat tempat imam ni. Dia tengok jam duk bunyi, cerik. Right. Dia main mikrofon. Right. Budak-budak tu panggil tentera Jepun. Budak-budak nak bang, biar dia bang lah Pak Long, biar dia bang. Jam surau saya dulu ni ada budak-budak tu lah sekolah menengah lah. Macam lepas budak-budak tu. Mai bang lah. Tak ketawa hala bang lah. Nak buat lagu mana hak tu yang nak mai bang pun hak ketawa hala tak mai. Hak tak ketawa hala tu yang nak mai. Allahu Akbar. Mula bang. La ilaha illallah. Pak saya kata baru bang habis dah. Biar lah bapa. Hak yang mau bang tu pun hak tak ketawa hala. Biar ni. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dulu baru asyhadu an la ilaha illallah. Tang qomat tu. Allahu Akbar. Asyhadu la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah. Umat muzalah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Dia nak sebut qad qamati solah tu dia tak reti. Hayya 'ala solah, hayya 'ala falah. Qomat muzalah, tak qomat muzalah. Habis. Betul ya lah Pak Long. Qomat muzalah. Tak hormat pun salah. Betul lah. Betul tak Pak Long? Bambang terus bayang tak hormat. Salah. Orang kata mau dia hormat. Orang kata ni hang bagi budak mana hormat. Tu dia kata tu hormat pun salah, tak hormat pun salah. Dia habaq awal-awal lah. Pak saya kata habis kutip budak-budak mana tak tahu lepas nak bang biar pi lepas bang. Nabi dengan budak-budak ni Nabi sayang. Bila mana Nabi lintas satu kawasan, budak-budak ni duduk tengah main, Nabi berhenti. Nabi main dengan mereka tu sekali. Ni kata Rasulullah. Tiba-tiba Nabi tengok di sebelah sudut tu, Nabi tengok ada satu budak yang berpakaian kusut, rambut tak terurus, baju yang tak terurus. Duk teriak ujung tu. Nabi pun pi dekat budak ni. Bila Nabi pi dekat budak ni, Nabi tanya dia, "Wahai anak, pasal apa kamu menangis? Awak yang hang teriak ni pasal apa? Sedangkan kawan-kawan hang duk tengah berseronok, sedangkan kawan-kawan hang duk tengah bermain. Pergi main dengan mereka. Yang duk teriak ni pasal apa?" Budak ni pun angkat kepala dia dalam keadaan air mata yang membasahi pipinya. Budak ni kata apa? "Wahai pak cik." Dia tak kenal Nabi. Dak budak belum. Dia bukan kenal siapa. Tuan-tuan tengok tak? Ada satu budak dengan PMX ni, bukan nak cerita politik, nak cerita budak tu. Pak dia ni penyokong kuat PMX kot dulu ni. Dia jumpa PMX. Dia nak selfie dengan PMX. Dia kata apa? "Anwar, selfie satu." Anwar, dia panggil lagu tu. Dia tak ada nak panggil yang amat berhormat. Tak ada lah. Anwar, tengok gambar tak? Budak-budak. Tu macam budak masjid. Masjid apa? Dulu saya mengajar. Tu apa dia? Taman 9. Masjid 9. Saya minta cerita dah kat tuan-tuan. Saya nak tampak budak tu pergi cari tak jumpa. Dulu kan saya duk mengajar masjid tu dulu ni. Habis mengajar, apa saya macam dia tuan-tuan dah saya jamak siap apa dia keluar. Dia pun salam-salam dia keluar tu budak tu pun main. Masa tu janggut pun tak ada. Dia pun duk tengok ustaz apa. Misal pun tak ada, janggut pun tak ada, macam babi yang dia kata lagu tu saya. Masa dia kata tu orang ramai. Dalam hati kita haram budak ni. Habis-habis saya keluar tu saya pusing masjid cari tak jumpa. Mau jumpa aku tampak dah budak tu malam tu. Budak-budak betul.
Dia tengok-tengok, dia kata ustaz lalu kan janggut panjang, dia janggut tak ada. Dia kata ustaz, apa mizal pun tak ada, janggut pun tak ada, macam baby dia kata. Korang ajak ni cucu siapa? Pasal Tok Wan dia ada orang ni. Kalau betul cucu-cucu Pak Long tolong balik tampak tak mewakili saya. Budak-budak Pak Long, bukan dia kenal siapa. Dia tanya, dia kata kat Nabi, Pak Cik, dia panggil Pak Cik. Macam mana saya tak bersedih, wahai Pak Cik? Macam mana saya tak menangis, wahai Pak Cik? Saya dah tak ada siapa-siapa dah dalam dunia ni. Tak ada siapa dah dalam dunia ni. Nak seronok macam lepa ada lagi keluarga. Saya dah tak ada siapa-siapa dalam dunia ni, Pak Cik. Nabi tanya kepada budak ni. Nabi tanya. Nabi kata, wahai anak, di mana bapakmu dan di mana ibumu? Mak hang pi mana? Pak hang pi mana? Budak ni kata apa dia? Wahai Pak Cik, ayah saya gugur syahid, meninggal di dalam medan peperangan bersama-sama dengan tentera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tak tahu hadut depan dia tu Nabi. Pak dia ni salah seorang daripada tentera Islam yang berperang bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pak dia syahid dalam medan peperangan. Pak dia meninggal syahid, tentera Rasulullah. Mak hang mana? Mak hang? Mak saya meninggal ketika melahirkan adik saya, wahai Pak Cik. Saya dah tidak ada ayah, saya dah tak ada ibu, saya dah tak ada siapa-siapa. Bagaimana saya nak berseronok macam mereka? Mereka ni seronok pasal mereka masih ada ayah, mereka ni seronok pasal mereka masih ada mak. Boleh beli baju-baju yang baru untuk hari raya, menyediakan juadah-juadah yang sedap pada pagi raya, berhari raya bersama dengan ibu dan ayah. Aku tak ada siapa, Pak Cik. Aku hanya tidur di merata-rata tempat. Nabi bila dengar meruntun jiwa Nabi. Sebab apa? Sebab Nabi anak yatim. Sebelum Nabi lahir, pak meninggal. Hanya sempat beberapa ketika ibu pula meninggal. Nabi berdiri dengan lutut dia. Nabi duduk berdiri, Nabi tunduk, dan Nabi berdiri dengan lutut Nabi. Sebab budak tu rendah, Nabi berdiri. Nabi pegang budak tu. Nabi kata, wahai anak, maukah kamu ibumu yang baru adalah Aisyah? Mau tak mak kamu yang baru Aisyah? Budak yang tak ada mak, Pak Cik, Pak Long, dia kata apa? Nak, wahai Pak Cik, nak. Maukah kamu ayahmu yang baru adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nak, Pak Cik. Maukah kamu saudaramu yang baru adalah Hasan dan Husain? Nak, Pak Cik. Nabi kata, sekarang akulah ayah kamu. Baru dia tahu tu Rasulullah. Nabi tarik dia, Nabi peluk dia, dia peluk Nabi. Dalam riwayat tu cerita, basah bau Nabi, budak ni teriak. Ni dia Nabi SAW dengan anak yatim. Ni dia Rasulullah dengan anak yatim. Bukan Nabi duduk cengih, bukan Nabi duduk tak. Nabi satu orang, bila Nabi habaq, kata aku dengan orang yang jaga anak yatim dalam syurga macam ni, Nabi buat. Nabi bukan tekak bercakap, dan Nabi buat apa yang dia bercakap. Ni dia, Nabi merasai yang kata anak yatim ni. Mereka hidup dalam keadaan dahagakan kasih sayang seorang ayah. Seperti kanak-kanak yang lain, mereka juga ingin berbanja dengan ayah. Saya nak pesanlah kepada mereka-mereka yang berkahwin dengan janda, yang kematian suami, yang ada anak. Bila menikah dengan satu janda, ibu tunggal, janda dia punya kasar, ibu tunggal ataupun balu,
Ni dak anda tak kira balun ni. Bila menikah dengan satu janda, satu ibu tunggal yang kematian suami, yang ada anak, hang kena layan anak tu macam mana hang layan anak hang. Jangan duk ada double standard dengan anak hang. Jaga hati anak yatim. Jangan bagi terentak hati anak yatim. Jangan bagi hati anak yatim ni terluka dengan tindakan kita. Kita menikah dengan satu janda, dia ada 2 orang anak. Dia ada 2 orang anak. 2 orang anak yatim. Bila kita menikah, sayanglah anak yatim tu, anak tiri kita macam anak kita. Sayang. Di antara tanda ni cakap. Kita nak cakap selalu. Ni abah nak bagi tahu, dia panggil abah. Arwah pak dia panggil ayah. Dengan kita panggil abah. Ni anggap abah ni macam ayah. Ayah dah tak ada, ayah dah pi dah. Allah Ta'ala bagi abah jaga hampa. Abah sayang kat hampa. Nanti kita pula ada anak dengan bini kita ni, dengan mak lepa ni. Kena bagi anak kita ni pula rasa lepa ni sedarah, sedaging. Saya pengalaman, saya biasa jumpa satu makcik ni. Saya pergi ziarah dia sakit, hantar bantuan. Saya tanya dia, makcik ada berapa orang anak? Ustaz, makcik tak ada anak, Ustaz. Tak ada anak? Ni yang duk makcik dia pula. Ni anak tiri makcik. Ni anak tiri makcik. Makcik tak ada anak? Tak ada. Tak ada di rumah ni lah, ada di rumah lain. Oh, anak makcik yang sendiri ada berapa orang? Ada 4 orang. Ni anak tiri ada 3 orang. Nikah dengan arwah pakcik, mak lepa ni meninggal. Pakcik menikah dengan makcik. Masa tu makcik anak dara, makcik belah lah lepa 3 ni. Masa makcik menikah dengan ayah lepa, umur apa? Ustaz, hak adik dia hana buat 3 tu dalam pantang. Ni hak abang ni, hak sulung baru 3 tahun. Oh. Lepas tu anak-anak makcik kerja luar. Ni makcik duduk dengan dia. Nak habak kata dia ni punya sayang dekat mak. Bila mak dia ni stroke, dia ni dulu ni kerja gawai jugalah, kerja besar jugalah di satu kilang ni. Perempuan, dia berhenti kerja dan dia tak menikah sampai umur 46, tak menikah sebab bela mak. Hak abang-abang lain dia suruh pergi. Sedangkan tu mak tiri dia. Dia mai dia peluk mak dia. Umur mak dia pun dah 60 lebih. Dia mai peluk, dia cium, dia tidur dengan mak dia. Tak nikah. Sebab apa tak nikah? Nak bela mak. Saya dalam hati kata, mesti makcik ni masa dulu ni sayang. Saya tanya, kak, alhamdulillah lah Ustaz, kalau dia yang tak bagi kasih sayang kat kami 3 beradik ni Ustaz, kami tak tahu jadi apa. Dia tak pernah. Dia marah anak-anak dia. Tapi kami 3 orang, tangan tak pernah naik, mulut tak pernah marah. Kalau kami buat apa pun dia akan ambil, dia peluk kami. Dia marah ni dalam keadaan dia peluk kami. Janganlah buat macam tu. Kalau dia tak tahan sangat, dia akan habaq kat suami dia. Dia takkan marah mereka. Saya tanya makcik, tak pernah marah? Tak pernah marah. Sebab apa makcik tak nak marah? Tak ada mak nak marah, mereka tak ada mak. Sekali kalau makcik marah, mereka terasa. Yang kedua ni Ustaz, anak yatim, arwah mak makcik kata, bela anak yatim ni pahala. Jangan bagi mereka ni terasa dengan kita. Arwah mak dia bang. Pak Long, nak jumpa teratu biji mata pun. Putih kata lipa tak jumpa dah Pak Long. Sayang dekat anak ni. Yang pertama anak tiri, yang kedua anak yatim. Pak Long. Mau Pak Long mau tangin nak nikah dengan janda dan anak yatim, kena buat lagu tu Pak Long. Dia kata tu lah Pak Long tak bagilah anak yatim tu terasa, tapi Mak Long hang nombor 1 tu makan hati tak sangka. Pak Long tak masuk syurga Pak Long. Nak bagi keadilan, bagi elok-elok, jaga. Muka sorak pun tukar ni cukup sejam.
Dia radhi dah. Mereka juga ingin bermanja dengan ayah, namun apakan daya, ajal maut sudah ditakdirkan sebagai hamba, kita perlu redha dengan segala ketentuan Allah. Oleh itu, tunjukkanlah simpati kita kepada anak-anak yatim. Belailah mereka dengan penuh kasih sayang. Ni dia bang, usaplah rambut mereka, bukan rambut mak mereka, rambut anak-anak tu, dan bantulah mereka. Tunjuk kasih sayang dengan anak yatim ni. Baginda sallallahu alaihi wasallam sangat menyayangi anak yatim. Baginda sendiri pernah merasai keperitan hidup sebagai anak yatim. Ayah baginda meninggal ketika baginda masih dalam kandungan ibunya. Setelah berumur 6 tahun, ibunya pula meninggal dunia. Bayangkan Nabi, sebelum beranak, pak meninggal. Tak ada rasa kasih sayang pak ni lagu mana. 6 tahun Pak Long baru nak manja dengan mak. Dalam perjalanan pergi ziarah kubur pusara bapak dia, mak pula dah meninggal dunia. Allah. Tak ada pak, umur 6 tahun. Tak ada adik-beradik. Bayangkan, tak ada adik-beradik. Anak tunggal. Meninggal pula dah. Yang kata mak ni pula dah meninggal. Mak meninggal. Tak tahu nak duduk dengan siapa ni. Duduk dengan Tok Wan. Tak dah lama mana Tok Wan pula dah meninggal. Duduk dengan pak menakan. Gaya nak dapat kekuatan sikit, duduk tengah-tengah ujian masalah, pak menakan pula dah meninggal. Sebab apa Pak Long? Sebab Allah nak didik Nabi secara direct. Adabani Rabbi, aku dididik oleh Allah. Fa ahsana ta'dibi, Allah memberi pendidikan yang sempurna kepada aku. Bayangkan Nabi, lagi dahsyat tuan-tuan. Orang yang menyayangi anak yatim dan mengambil berat tentang kewangan dan kebajikan anak yatim akan dapat masuk ke dalam syurga dan dapat menampingi Nabi SAW. Mereka sangat rapat dengan Nabi seperti rapatnya jari tengah dan jari telunjuk dua-dua ni. Sebaliknya, orang yang memakan harta anak yatim pula akan dihumban ke dalam neraka. Mereka dipaksa menelan ketulan-ketulan bara api. Siapa hadut makan, kata merada anak yatim. Wallahu a'lam. InsyaAllah bulan depan kita akan baca pula hadis ke-16. Mendidik anak dan berbuat bakti kepada anak perempuan. Nabi nak cerita pula, kita ni ada anak perempuan. Tuan-tuan ada anak perempuan. Kena berbakti kepada anak perempuan ni sampai bila? InsyaAllah kita akan baca pada bulan hadapan. Wallahu a'lam. Kita baca doa dulu tuan-tuan, betul kita tangguh. Ada sedikit benda yang saya ingin sampaikan kepada tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Sallallahu ala sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Tuan-tuan, sebelum saya nak tangguh kuliah kita pada malam ini, saya ingin macam biasa